Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Mawi. Hari ini saya nak terangkan tentang rawatan kanser. Okey, saya harapkan video ini menjadi satu video penting untuk pesakit-pesakit kanser di Malaysia khususnya, atau mungkin di negara jiran di Indonesia pun yang ingin tahu tentang rawatan kanser. Saya akan dedahkan hari ini bagaimana rahsia dalam kita merawat untuk memberi orang kata penawar kepada pesakit kanser. Okey, so secara teknikalnya kita boleh katakan rawatan untuk kanser ini sebenarnya mempunyai harapan tinggi untuk sembuh. Yang pertama sekali, patient dia kena mentally atau spiritually ataupun kita kata secara emosi itu ada semangat yang tinggi lah untuk berjuang untuk merawat kanser. Sebenarnya bila berlakunya satu serangan kanser kepada sistem tubuh manusia ni, makna manusia tu perlukan bantuan lah. So jadi bagaimana kita nak membantu pasien kanser ni? Adakah dengan kita mengharapkan pasien kanser ni bersendirian dengan emosinya yang agak terganggu? Kita kita cuma memberikan sokongan moral tapi tak memberikan bantuan secara khusus kepada pesakit kanser. Akhirnya pesakit kanser akan makin lama makin kurang bersemangat, mungkin spiritualnya pun akan terganggu dan akhirnya mungkin pasien kanser tersebut berputus asa dan keadaan imun sistem pun makin merosot dan akhirnya pasien tersebut tidak boleh survive. Kanser ni sebenarnya ada peluang yang cerah, iaitu kita boleh katakan 90% ke atas untuk kesembuhan tu insya-Allah boleh berlaku ya. Okey, pertama sekali of course kena jaga makan lah. Kena jaga makan. Saya nak bagi video ni satu pencerahan yang agak panjang supaya kita faham in total lah. Kadang-kadang bila saya bagi video pendek, jadi kadang-kadang mesej tu tak sampai. Itu masalah. Kadang-kadang bila kita nak bagi satu pencerahan, tetapi pasien tak dapat apa input yang sepatutnya dia faham dan dia untuk bantu dia untuk dapat keyakinan di mana sebenarnya pasien untuk masalah kanser ni sebenarnya boleh dirawat. Okey, kita tengok imbas kembali kepada sistem yang sistem yang sedia ada. Okey, kita tengok contoh rawatan yang sedia ada di hospital. Contohnya kita ada kemoterapi kan, ada radioterapi. Yang ini yang common lah, yang kita boleh rata-rata kita boleh katakan, okey, katakan ada 10 pasien kanser, rata-rata akan berlega-lega di sekitar ruang lingkup untuk kefahaman kanser ni ke mana hala tuju nak pergi. Biasanya ke onkologis lah, maknanya ke pusat rawatan kanser. Dan di situ biasanya pasien kanser akan diberikan beberapa cycle kemoterapi dan mengharapkan pasien kanser tu sembuh secara sendiri, dan kita boleh katakan banyak kes yang gagal lah. Saya cakap terus terang lah di sini untuk kita sama-sama observe, kita sama-sama fikirkan apa benda yang kita boleh perbaiki atau improvise daripada segi rawatan. Saya tidak orang kata menolak 100% tentang perubatan moden, tetapi why not kita bagi satu ruang untuk bergabung. Contohnya macam saya sebagai pakar rawatan alternatif, kita menganggap satu bentuk rawatan alternatif ni adalah satu bentuk complementary, maknanya pelengkap kepada perubatan moden. Maknanya bukan kepada satu benda yang berasingan, tetapi saling lengkap melengkapi sebenarnya. Jadi kalaulah pasien saya
Ada yang kata, doktor saya nak terapi, lepas tu nak buat terapi rawatan alternatif, doktor bagaimana? Saya welcome, saya tak ada masalah. So kita tak ada orang kata membuat satu bentuk diskriminasi ke sebagainya, ataupun memberikan satu benda yang negatif tu, tidak begitu sama sekali. Sebenarnya kita mencari satu penyelesaian yang orang kata yang betul-betul boleh membantu pasien kanser. So saya terus kepada apa yang saya nak sampaikan hari ini untuk pasien kanser yang di luar sana, especially kita boleh lihat bagaimana pola ataupun keadaan pasien tu dari masa ke semasa ikut dia punya time frame lah. Okey, katakan contoh pasien kanser tu dia mula-mula dapat tahu dia kena kanser. Pertama sekali, of course, emosinya akan terganggu dan sebagainya. Okey, dan selepas pada itu kalau kita tengok pasien kanser tu dia akan mencari jalan bagaimana untuk menyelesaikan masalah rawatan kanser tersebut. Biasanya akan merujuk pada perubatan moden yang dah lama. Saya boleh kata sistem ni dah sebenarnya sistem yang sama. Sistem yang sama. Sebab tu kita katakan kalau kita nak sesuatu orang kata satu benda yang bagus, yang lebih baik, maknanya cuba kita lihat daripada segi history kan, apa yang kita rawat pada pasien yang sedia ada ni, adakah dia memberikan satu result yang bagus, maknanya semakin improve dan semakin improve. Adakah perkara itu berlaku? So sebenarnya memang saya sendiri lihat memang tak berlaku lah. Senang kita cakap straightforward saja, bukan kita nak kata sebenarnya perubatan cara begini kurang bagus dan sebagainya. Kita tidak pergi kepada ke arah untuk mencari salah kan, mencari kelemahan dan sebagainya, tetapi kita mencari kepada suatu peluang yang ataupun satu pendekatan yang lebih semakin hari semakin baik. Okey. Jadi saya terus kepada apa perkara yang penting untuk secara teknikal pasien kanser yang kita katakan, saya nak rumuskanlah kepada pasien kanser yang survive dengan pasien kanser yang tak survive. Okey. Pasien kanser yang survive sangat-sangat sedikit percentage dia berbandingkan yang tak survive ni, percentage dia sangat-sangat banyak yang akhirnya gagal lah. So dia punya main factor adalah immune system. Bila kanser, kita faham masalah kanser ni sebenarnya sel yang telah sel asal tubuh badan kita yang telah berlaku kecelaruan, atau kalau senang kita kata sel tu dah gila lah. Kalau sel tu dah gila, dia buat kerja yang tak sepatutnya dibuat, maknanya dia duplicate setiap hari kan, dan benda tu jadi abnormal dan akhirnya mengganggu sistem tubuh manusia dan menyebabkan banyak masalah. Okey. So apa yang diganggu oleh sel kanser ni, ada satu lagi adalah immune system. Immune system akan semakin hari semakin lemah. Immune system bukan semakin hari semakin okey. Bila sel kanser dah mengganggu, secara kalau kita observe, tengok betul-betul, immune system semakin hari semakin drop. Tambah-tambah lagi kalau pesakit tu dia punya dia punya emosi tak stabil. Makin tak stabil emosi, makin kita down, makin kita sedih, makin kita resah, immune system semakin drop. Dia ikut pada kita punya mood. Sebenarnya immune system dia begitulah. Kalau kita semakin sihat, semakin gembira, semakin happy, immune system akan makin meningkat. Tapi kalau immune system setiap hari sedih, resah, gelisah sebagainya, stres yang melampau, immune system akan lagi drop. Okay. So I bagi satu pendekatan untuk terapi sekat lebah yang saya praktiskan adalah yang kita buat selama ni ada dua. Yang pertama adalah suplemen daripada herba-herba yang
terpilih untuk support kita punya sistem tubuh untuk jadi semakin sihat. Dan yang kedua, saya gunakan terapi serat lebah lah, ataupun bee venom terapi. Sebab apa? Sebab apa saya guna terapi serat lebah? Saya beritahu secara terus terang. Terapi serat lebah ni, pertama-tama sekali kekuatan dia adalah dia upgrade kita punya immune system. Upgrade immune system immediately. Immediately maknanya secara langsung, secara terus. Kalau patient kanser datang berjumpa dengan saya hari ini, bila saya rawat pesakit tersebut, secara drastik immune system dia akan melonjak naik, dan kita akan perasan dia immune system dengan energy, tenaga dia, dengan dia punya apa lagi satu, dia punya kadang-kadang patient ni bila dia dah sakit pun dia tak nak makan kan, jadi dia punya selera pun akan naik juga, selera makan tu lah. So itu yang kebanyakan yang rata-rata yang saya observe pada patient saya. So itu yang saya nak kongsikan lah dalam video ni. So saya harap di luar sana cuba bagi ruang untuk mencuba. Sebab tu saya juga ada pernah bagi tahu pada patient saya yang lain, bagi ruang 14 hari untuk cuba rawatan ni, tengok keserasian dia dengan patient. Biasanya 14 hari perubahan yang agak besar akan berlaku lah. Maknanya kalau patient tu lemah, dia jadi kuat. Kalau tak boleh berjalan, banyak yang patient dah mula boleh berjalan dalam 14 hari tu. Yang tak boleh bangun, dah boleh bangun. Pinggang sakit, pinggang dah semakin okey kan. Tak bercakap kan, kurang nak bercakap. Bila kita bercakap dengan patient tu, kita cakap sepatah, dia jawab sepatah. Jadi bila kita rawat dengan terapi serat lebah dan beberapa suplemen yang terpilih, yang sesuai untuk patient tersebut, maka kita tengok dah patient tu dah mula nak bercakap, dah mula datang semangat dan sebagainya. Okey, so jadi pertama tadi saya sebut, saya fokuskan kepada immune system. Yang sebenarnya immune system ni sangat-sangat penting, tetapi yang saya observe banyak yang tak ambil berat tentang immune system ni. So jadi immune system ni sebenarnya macam saya cakap tadi, immune system ni bila kanser serang dia tubuh patient, biasanya immune system ni seolah-olah dipukau oleh kanser tu supaya tidak bekerja seperti asal. Jadi immune system ni dia ada di situ tapi dia tak function. Dia tak function seperti normal. Dan makin hari dia makin merosot dia punya performance. Itu yang sebenarnya akan lagi memudahkan, memberi ruang pada kanser tu membiak. Okey, seterusnya apa yang kita tengok dan apa yang kita observe kepada pasien kanser tersebut, maknanya akan berlaku secondary cancer. Secondary cancer maknanya kanser tu dah mula merebak ke tempat-tempat lain. Contoh, kita katakan daripada kanser usus, katakan contoh kanser usus mula-mula bertapaknya di usus. Jadi apa berlaku kanser di usus tu, aktivitinya adalah dia semakin hari semakin duplicate. Dia akan 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Maknanya sel kanser tu duplicate ataupun dia akan klonkan diri dia atau copy diri dia untuk membiak lah. Jadi sel kanser semakin besar dan akhirnya dia akan conquer kawasan usus. Dan bila usus ni telah dipenuhi dengan sel-sel kanser, dia akan mula merebak ke hati contohnya, merebak ke paru-paru, seterusnya merebak ke bahagian otak, merebak ke bahagian tulang, dan sebenarnya boleh merebak ke seluruh tubuh lah. So kalau kita tengok, bila kita tanyakan pada doktor kata, oh dia dah ni dah kira daripada stage 2 jadi stage 3, stage 3 jadi stage 4. Kerana apa? Meningkatnya stage ini bermaksudnya sel kanser dia dah merebak ke tempat lain, hanya bukan satu kawasan. Okey, so merebak ke organ-organ penting tu contohnya di bahagian otak kan, di bahagian paru-paru, boleh merebak ke bahagian hati, bahagian perut dan seterusnya ke usus, ke buah pinggang. Okey, so bagaimana pula ke bahagian jantung? Kanser merebak menyerang bahagian jantung. Ada pernah dengar ke?
Biasanya jarang berlaku ataupun tak pernah dengar kan. Kita tak pernah dengar. Sebab apa? Di bahagian jantung ni tempat yang paling banyak oksigen. Paling banyak oksigen. Sebab tu di India ada rawatan alternatif yang membuatkan bentuk rawatan terapi oksigen. So ada terapi oksigen sebenarnya. Kerana apa? Kerana satu environment yang banyak oksigen sebenarnya tak sesuai untuk sel kanser ni membiak. Okey, so jadi oksigen tak bagus untuk kanser, tapi sebenarnya bagus untuk kita kan, untuk manusia. So jadi di situ sebenarnya kita nampak satu point yang kita boleh fikirkan, maknanya bagaimana kita boleh bantu tambahkan oksigen dalam tubuh manusia supaya environment tu tidak sesuai untuk sel kanser membiak. So sekarang ni macam saya ada juga mesin hidrogen yang saya supplykan pada pasien saya supaya dalam mesin saya tu ada dua lah, satu oksigen, satu lagi hidrogen. So dua-dua ni saya bagi pada pasien saya untuk dia create satu environment yang menguatkan sistem tubuh dan sebenarnya tidak sesuai untuk sel kanser bertapak atau membiak. Jadi kita juga menggunakan terapi oksigen dengan terapi hidrogen ni. Di samping kita gunakan terapi segat lebah lah. Dan terapi untuk suplemen untuk untuk kita bagi pada pasien untuk herba tadi kan, pemakanan. Okey. So yang lainnya perkara yang penting adalah energi. Kita tengok pasien semakin hari semakin lemah kerana apa? Kerana dia tak tahu bentuk makanan yang sesuai. Sebenarnya dalam pemilihan diet ni ada benda yang boleh makan, ada benda yang tak boleh makan, tetapi kalau dirujuk pada setengah lah, saya tak nak sebut lah kan, dia kata makan je apa nak makan, makan je apa nak makan, pantang nampak nak makan apa, makan durian boleh, nak makan kek boleh, nak makan benda manis-manis boleh, nak makan kuih muih boleh, semuanya boleh tanpa ada satu peraturan pantang larang tu tak ada. So sebenarnya perkara ni sebenarnya kalau pada ikut kajian saya dia memang tak sesuai, sebab kita pernah bagi dan pernah observe dan pernah tahu tentang kes-kes yang pasien kanser ni bila dia start makan benda-benda yang tak jaga pantang ni, keadaan makin teruk secara drastik, secara cepat. Contoh, kita makan daging merah kan, daging merah kita makan lah, maknanya kita tak pantang lah, kita tak pantang makan daging merah, makan minum air sedap air sedap, air apa nak minum air kok boleh, nak minum air bergas boleh, nak minum air air manis-manis, teh tarik lah, apa semua boleh. So tak ada pantang larang. Kita tengok sebenarnya sel kanser tu berkembang dengan lebih cepat sebenarnya. Makan durian pun boleh. Makan durian pun boleh. Sebenarnya tak boleh. Tapi dah sebabkan ada sesetengah rawatan yang kata boleh, jadi pasien yang tak berapa nak faham tentang itu, ikut je lah kan. So bila saya tanya pasien, you bagi makan apa suami? Bagi makan durian. Saya pun rasa sedih lah. Sebab apa kan? Sebab benda-benda penting macam ni tak sampai informasinya pada pesakit. Pesakit kena tahu. Hidup ni, kalau kita sebagai orang Islam sendiri pun, maknanya hidup kita ni Allah ada sediakan 1 bulan kan, bulan Ramadan untuk kita berpuasa. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya kita kena buat kajian. Kenapa Allah suruh berpuasa? Sebenarnya berpuasa ni banyak hikmah dia. Salah satu untuk merehatkan tubuh, salah satu lagi untuk merawat tubuh. So jadi banyak fungsi puasa ni bila kita explore balik, sebenarnya dia membantu dalam proses rawatan. Jadi maknanya ada masa-masa yang kita tak boleh makan, jadi kita jangan makan. Kita makan pada masa yang tertentu sahaja, dan makanan tu perlulah selektif. Tak boleh makan sebarang. Okay? So jadi diet tu penting sebenarnya. Saya akan berikan beberapa nota tentang apa boleh makan dengan apa tak boleh makan pada pasien saya lah, insyaAllah.
Maknanya kalau patient yang yang perlukan bantuan saya, boleh contact saya dan saya akan detailkan apa bentuk makanan yang boleh makan, apa bentuk yang tak boleh makan. Okey. Okey, so jadi bentuk energi, contoh energi lah. Energi, apa bentuk energi yang selamat untuk kita makan? Contoh yang berbentuk suplemen ni kita kata contoh macam spirulina kan. Kepada mereka yang tak tahu, you boleh Google lah spirulina, S-P-I-R-U-L-I-N-A, spirulina. You boleh ambil 30 biji pagi, 30 biji petang, 30 biji malam. Ataupun 10 biji, 10 biji, 10 biji pun boleh juga. Tergantung kepada keperluan pesakit dan bajet jugalah kan. Ada orang bajet dia sederhana, mungkin dia ambil 10, 10, 10 pun dah cukup lah. Kalau dia bajet lebih, lu ambil 30, 30, 30. Benda tu akan support dia punya energi. Ditambah dengan sebab kita dah berpantang, ada banyak benda kita tak boleh makan, jadi energi kita mungkin akan terganggu. Tapi bila ada spirulina ni, dia at least dia boleh cover kita punya tenaga, jadi tenaga kita tak drop. Energi kita sentiasa ada. Air kita boleh minum sebarang air yang tak ada gula lah. Yang tak ada gula. Air sedap tu tak boleh lah. Okay. Seterusnya, complete cycle rawatan ni yang saya perlukan sebenarnya adalah yang pertama, fasa 1 adalah 14 hari, itu cycle pertama. Dan seterusnya, bila kita tengok rawatan tu sesuai dengan pesakit, maknanya kita lanjutkan kepada completekan untuk untuk bulan pertama lah. Selesaikan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. 3 bulan tu dah kira dah hampir complete, dan kita punya penutup adalah bulan keempat lah. Bulan kelima dan seterusnya kita akan bagi satu ubat herba yang tujuan dia untuk tak bagi kanser tu dia relapse, dia datang lagi. InsyaAllah tak akan datang lagi lah. Bila kita ada satu sistem pengurusan atau kita ada satu plan jangka panjang supaya kita beringat. Satu, beringat. Yang kedua, kita punya maintenance. Bila kita ada kita punya maintenance, maknanya kita create satu environment dalam tubuh kita tu supaya tidak sesuai untuk kanser tu datang lagi. Jadi insyaAllah lah secara teknikalnya kanser tu tidak akan berlaku relapse dalam tubuh pesakit tersebut. Okey, so jadi ini adalah perkara-perkara yang penting yang saya dah sebut, ya. Pertama, immune system. Kedua, kita nak elak secondary cancer, maknanya dia merebak tempat lain. Dan yang ketiga adalah energi lah, energi. Dan yang seterusnya adalah kita melengkapkan cycle yang saya bagi tahu tadi. Cycle tu ada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dan bulan keempat. Complete. Bulan kelima tu kita dah hanya ambil suplemen dan untuk maintain. Okey, seterusnya pasien akan tanya, bagaimana kaedah rawatan doktor yang doktor praktiskan setiap hari lah. Saya sebenarnya merawat pasien melalui teknik rawatan harian lah. Rawatan harian tu saya buat guna terapi sengat lebah sebenarnya. Terapi sengat lebah ni kita buat rawatan tu setiap hari. Maksudnya setiap hari pasien akan diberikan beberapa sengatan lebah kepada pasien tersebut. Mula-mula mungkin tengoklah 1 ekor ke, 1 ekor lebah ke, 2 ekor lebah ke, 3 ekor lebah, ikut keselesaan pasien. Jadi kat sini kita akan adjust dululah. Kadang-kadang kalau pasien tu rasa selesa dengan beberapa ekor tu, kita bagilah ikut pada dia kan. Kadang-kadang ada pasien dia tak boleh nak ambil terlalu banyak kan. Kadang-kadang ada yang pasien boleh ambil orang kata secara sederhana. Jadi kita ikut. Yang penting kita konsisten. So jadi saya nak share sikit tentang pasien yang saya pernah rawat, tetapi yang ini saya bagi yang benda yang benda yang peringkat awal lah, daripada peringkat awal. Bagaimana pasien tersebut pada peringkat awal kita jumpa, dia tak bercakap kan, dia kurang bercakap lah maksudnya. Sebab bila kita dah sakit kan, kita pun tak ada mood nak bercakap kan. You nak cakap apa? You dah sakit kan, you fikir macam badan berhari-hari sakit kan. So jadi saya terus mulakan dengan rawatan, dan pada peringkat awal ada
berlaku sedikit orang kata apa ni, Highland crisis, dia muntah lah apa semua kan. Itu dalam sehari ke 7 hari itulah. Tapi selepas tu dia dah okey balik. Dia dah okey balik, dia dah stabil balik kan. Jadi bulan pertama semakin hari semakin sihat, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bertenaga, semakin hari semakin happy. Yang happy ini macam you boleh nampak lah. You boleh nampak sebab patient cancer ni you pergi hospital, you tengok patient cancer ni dia ada ke tergelak-gelak ke apa ke kan. Macam babak lawak ke, saya jarang nak tengok macam tu kan. Memang tak ada pun sebenarnya. Dia akan serius je, dia cakap benda sedih-sedih je kan. Dia takkan happy lah, dia takkan buat lawak pun dengan you. Sebab apa? Sebab bila keadaan patient sakit ni, dia emosi dia memang dah tak cantik. Memang tak cantik. Tapi bila kita dah buat terapi, contoh bila saya buat rawatan ni kan, patient dah mula start gelak, buat lawak kan, buat kelakar lah apa kan. So jadi kita nampak situ, kita happy lah juga. Patient dah mula bercakap kan, patient dah mula ni. Jadi progress tu kita nampak. Progress tu kita nampak sangat clear, sangat jelas dan sangat cepat. Sebab tu saya sebelum tu kalau saya boleh mencelah sikit tentang terapi sengat lebah ni, sebenarnya ada surah lebah dalam Al-Quran ni, ada surah lebah An-Nahl ayat 69 menceritakan di mana Allah menyampaikan wahyu pada lebah untuk lebah ni bersarang di bukit-bukit, tempat bina manusia untuk bagi manfaat pada manusia. Jadi sebab tu jugalah salah satu sebab antara perkara yang utama juga yang saya ambil kira tentang kenapa Allah sampaikan wahyu pada lebah dan memberikan satu kelebihan pada lebah ni untuk diambil manfaat. Maknanya lebah kita boleh ambil apa? Pertama madu kan. Madu dia punya bee pollen, seterusnya banyaklah lagi kan yang lebah punya ni, dan seterusnya rupa-rupanya bee venom. Maknanya dalam perut lebah tu ada madu, of course kita ambil manfaatnya, dan ada venom. Venom lebah ni kita panggil melatonin. Melatonin ni bentuk kimia yang kita panggil melatonin ni adalah satu bentuk cecair daripada lebah, bisa lebah lah, bee venom atau bisa lebah yang bila kita sengat pada patient, lebah ni, melatonin ni akan masuk dalam darah sakit, dalam salur darah, dan dia akan circle pusing seluruh tubuh. Jadi bila bee venom ni bertembung dengan sel kanser, dia akan memusnahkan sel kanser. Sebenarnya untuk senang faham, bee venom ni juga atau bisa lebah ni bertindak sebagai macam, kita kata macam peluru berpandu lah. Peluru berpandu maknanya dia mencari sel kanser dan dia akan attack dan dia akan musnahkan sel kanser. So banyak kajian di overseas juga, contohnya di Washington Medical University dan banyak lagi di pusat kajian di luar negara yang menyatakan melatonin atau bee venom therapy will not harm your healthy cell. Dia tidak akan memusnahkan you punya healthy cell dan dia tidak akan memudaratkan. Sebab tu kita pernah sengat bahagian kepala ni, apa yang berlaku bahagian kepala bila kita sengat kan, tak ada masalah. Kepala jadi isu, maknanya jadi masalah kesihatan lah, maksudnya tak berlaku. Tambah lagi siapa yang orang kata rambut yang kurang lebat, bila kita sengat dia akan lagi bantu melebatkan rambut. Ini yang benda yang bonus sebab ini saya dah pernah cuba pada pasien saya. Bila dia migraine, kita sengat bahagian kepala dia 2-3 ekor, dan setiap minggu disengat seterusnya. Dan bila dia pergi kedai gunting rambut cakap, wah, you punya rambut banyak lebat. You pakai apa ini banyak lebat? Oh, ini saya pakai lebah lah. Oh, dia kata, oh iyakah? Dia pun baru tahu. Lebah ni pun sebenarnya adalah satu bentuk rawatan yang alami, tidak memudaratkan, tidak merosakkan sel tubuh manusia, tetapi malah memberikan manfaat yang ajaib. Jadi bentuk rawatan terapi sengat lebah ni sebenarnya adalah satu mukjizat. Kita kata mukjizat lah, sebab benda ni datang daripada Allah. Maknanya Allah yang hantarkan lebah untuk memberi manfaat pada manusia,
Dan kita ambil manfaat tu. Kita ambil manfaat tu setelah kita menggunakan akal fikiran kita dan kita memikirkan, cuba memahamkan dan memikirkan kenapa Allah nak sampaikan benda ni. Sebenarnya Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia bagi semua dah pada manusia. Tetapi manusia ni kan buta hati, buta mata, akal fikiran pun kita malas nak guna kan. Akhirnya kita sia-siakan benda tu. Sekadar baca je lah kan Al-Quran ni. Yelah, of course saya ni bukannya ustaz nak mengkaji dengan lebih dalam, tapi saya mengkaji benda-benda yang related to I punya bidang sajalah. So kalau dikatakan tentang surah Lebah tu sangat sinonim dengan bidang saya, dan saya mengkaji dan saya cuba dan saya test pada pesakit saya, dan alhamdulillah selesai masalah kanser. Even ada pesakit saya yang selalu keguguran. Bila dah mengandung kan gugur kan. Jadi bila kita gunakan terapi lebah, kita sengat 5 ekor di bahagian perut, seterusnya tak gugur dah, terus dapat baby. Maknanya terus melekat lah. Tak ada keguguran lagi berlaku. Kan, ada yang berak berdarah kan semua kan. Doktor pun pening nak selesaikan, kita sengat di bahagian tertentu, poin-poin yang tertentu, berak berdarah tu terus berhenti. Dan sakit lutut kan, sakit lutut, sakit pinggang, sakit slip disc, sakit jantung, tumor di bahagian mata yang doktor kata memang tak boleh lah nak dikecupkan lagi kan, sebab dia semakin besar dan semakin besar. Bila kita gunakan terapi sengat lebah ni, sebenarnya dia stopkan pembesaran tumor tu dan akhirnya mengecut. Jadi benda tu obvious, benda tu sangat ketara dan sangat jelas dan sangat cepat. Yang penting kita boleh tengok benda tu dengan mata kepala kita ni, dengan direct, dengan jelas benda tu berlaku dalam tempoh masa yang singkat. Jadi kita bukan nak kata isu overclaim dan sebagainya. Saya di sini hanya nak share saja. Sebab kalau benda ni saya tak share, siapa yang lagi nak share? Saya tengok dalam YouTube, memang saya tengok beberapa bentuk kajian dan sebagainya, semuanya berlaku di luar apa yang saya share hari ni lah, di luar. Tak ada cerita pun tentang bagaimana benda ni boleh diambil manfaat kepada pesakit kanser dan sebagainya. Pengalaman saya dah lebih kurang dah 27 tahun dalam bidang rawatan, dan pengalaman saya dengan pasien saya dan apa yang saya lihat setelah rawatan berlaku ni, memang nampak sangat-sangat membantu daripada segi kesihatan manusia lah. Sebab tu kita kata lebah ni dia mengharmonikan alam. Kalau orang kata lebah ni pupus dalam dunia, maknanya hari dah nak kiamat dah. Maknanya bila lebah tak ada pun, dunia pun akan mati. Maknanya lebah ni sebenarnya sifatnya menghidupkan, bukan mematikan, menghidupkan. Jadi kalau ada lebah ni kita patut happy lah. So ada pula orang yang tengok lebah kan, pergi bakar sarang lebah. Sangat-sangat sedih lah sebenarnya. You boleh halau je lebah tu dengan asap, tapi tak perlu bakar. Okay? Sebab tu kena ada ilmu kan. Ini adalah saya tengok ada sarang lebah, terus dibakar. Lebah ni kita boleh halau, tak ada masalah. Kalau kita tak suka, kita boleh halau. Cara yang lebih harmoni lah, maknanya pakai asap lebah tu akan pindah, tak ada masalah pun. Okey, berbalik pada cerita tentang kanser ni, saya rasa saya dah lengkapkan pengetahuan yang ataupun pemahaman yang asas untuk anda di luar sana untuk faham tentang bagaimana nak merawat kanser. Kalau kita nak sekadar nak merawat kanser dengan suplemen, adalah suplemen yang hebat. Kita ambil yang ni, katalah kita guna apricot seed sebagainya kan. Dia membantu, bukan kita kata tak membantu. Tapi perlu digabung. Jangan fikir, kita dah ambil ubat ni, kita harap benda ni boleh selesaikan masalah kita. Sebenarnya benda tu secara realitinya tak berlaku. Yang berlaku bila you gabung. Saya tak ada masalah kalau sistem perubatan moden menggunakan sistem orang kata kemoterapi. Selepas kemoterapi, pasien saya pun ada kemoterapi, tapi lepas balik dia akan down. Dia kata saya lemah doktor, saya letih, tak bermaya. Tapi bila balik daripada kemoterapi, doktor buat terapi sengat lebah, saya okey balik. Saya okey balik. Ni pasien saya yang beritahu saya sendiri. Jadi kita bukan mereka cerita atau
atau apa orang kata menambah-nambahkan ataupun nak berklaim sebagainya. Ini benda ni berlaku. Sebab tu saya suruh you all cuba kan. Cuba. Siapa yang saya cancel ni, bagi ruang pada diri you 14 hari je pun. 14 hari je. You boleh tengok. Kalau you rasa tak okey, tak apalah. So far saya tak nampak benda tu tak okey. So far saya tengok patient-patient saya semua okey. Cuma maknanya ada, saya bagi terus terang. Maknanya ada patient yang dia sangat happy dengan rawatan tu dan diteruskan. Yang kedua, dia happy dengan rawatan, bukan tak happy, tapi dia sakit lebah tu, biasalah sakit lebah tu dia sengat sekejap je, dalam 15 saat macam tu dia hilang lah. Tapi ada setengah orang dia memang dia bukan jenis yang orang tahan sakit. So dia kata tak apa, dia tak nak. So kita berlapang dada lah kat situ kan. Saya pun tak akan paksa patient saya. Cuma yang mana yang mula-mula yang tak nak tu, tiba-tiba dia tahu dan dia happy dan dia teruskan, ramai kan. Tetapi ada dua kumpulan lah. Dua kumpulan. Tetapi tak ada yang kata dengan saya tak memberi kesan tu, tak pernah ada satu orang pun. Tak ada beri kesan lah kata, itu tak pernah ada satu orang. Semuanya memberi kesan, cuma the matter of patient tu nak teruskan atau tidak. Okay, so jadi kita pergikan kepada kesimpulan, bila kanser menyerang sesuatu patient tu, apa yang sebenarnya bermain di mata pesakit tu sebenarnya. Patient kanser tu telah cuba menceroboh kawasan organ-organ tertentu dan cuba nak conquer seluruh tubuh patient tersebut. Betul tak? So jadi macam mana kita nak menghalangnya? Kita tak ada cara. Melainkan melalui terapi sengat lebah ni, yes, ada cara. Sebab apa ada cara? Saya cakap sebab saya dah test, saya dah cuba dan saya dah buktikan. So ada pasien saya yang masalahnya adalah bermula di breast cancer dan dah pergi ke hati dan dah pergi ke tulang. Saya cancer dah merebak ke hati, tulang, dah pergi ke otak pun. Dan dia dah mula-mula lupa dan dia dah tak ingat lah, dia tak ingat. You cerita apa-apa pun dia tak ingat. Tak apa-apa nak ingat. Sebab dia dah efek, otak dia dah efek. So saya buat apa? Saya sengat di bahagian otak, bahagian kepala. So tak ada masalah pun. Saya sendiri pun saya sengat bahagian kepala saya. Kadang-kadang kita ni bila dah peringkat umur meningkat ni, rambut pun agak kurang sikit. So kita sengat dekat bahagian mana-mana yang agak kurang tu untuk lebatkan rambut. Tak ada masalah. Okay. So kita tengok lagi Syekh kanser dah merebak ke hati. So kita sengat di bahagian hati untuk kita halau kanser tu keluar daripada organ-organ penting. Bahagian otak, bahagian hati, di bahagian tulang. Jadi apa teknik rawatan yang boleh menghalau kanser ni? Boleh beritahu saya tak? Untuk saya punya kajian, saya dapati terapi sengat lebah ni mampu menghalau sel kanser daripada bertapak di organ-organ tertentu. Kalau dia mula datang, kita boleh halau, insya-Allah kan. Jika diizinkan Allah, benda tu akan berlaku dan saya dah cuba pada pasien saya dan benda tu pun proven dah memang berlaku pun. Bila kita tengok, kanser dia sel di bahagian hati, sel kanser di bahagian hati dah hilang. Sel kanser di bahagian otak daripada mula dah ada sikit tumpukan, dah terus hilang. Jadi ini membuktikan sel kanser ni adalah satu makhluk Allah juga sebenarnya. Sel kanser ni dia berpindah-pindah. Dia berpindah-pindah. Sel kanser ni kalau kita nak faham, dia ni macam, kita kata macam gini saya jelaskan. Okey, sel kanser ni kita boleh simbolikkan seperti rumah setinggan lah. Rumah setinggan. Okey, kita yang duduk di bahagian rumah biasa ni, perumahan ni, kita ada, kalau duduk di Selangor kita ada syabas kan, kita ada pipe air. Pipe air ni adalah kita andaikanlah macam saluran darah kan, saluran darah ataupun kita punya saluran darah ataupun kita yang ialah saluran darah atau saraf untuk menghantarkan oksigen, hantarkan nutrien kepada semua sistem tubuh. Hantarkan segala bekalan lah yang diperlukan oleh semua sistem sel.
So dia punya piping tu kita pakai salur darah lah, dia punya highway kan. So jadi apa yang berlaku bila sel kanser masuk, sel kanser ni kita ibaratkan macam rumah setinggan lah. Rumah setinggan. Bila rumah setinggan ni, perumahan setinggan ni, dia tak mana ada air. Mana ada air. So nak buat apa? Dia menceroboh kawasan, contoh di bahagian usus lah bahagian usus jadi kanser di bahagian usus. So dia bertapak di situ dan dia buat satu piping dia curi air. Dia curi air daripada syabas punya sistem pipe. Ni simbolik dia gitulah, nak senang faham kan. Jadi air yang nutrien yang ada dalam sistem piping tu pun disedut lah untuk membesarkan koloni kanser tu. Jadi ada tak penguatkuasa yang memantau untuk blok daripada daripada pencerobohan tu berlaku? Tak ada, sebenarnya tak ada. Jadi bila dicuri, dia akan besarkan koloni dia. Sebab itulah sel kanser tu makin membiak dan dia duplicate, dia dah besar, dah penuh kawasan dia, dia merebak pula pergi ke hati pula, dia buka pula satu kawasan setinggan baru di bahagian hati, sama juga. Dia akan curi air tadi kan, rumah setinggan ni akan curi dan besarkan koloni di bahagian hati, seterusnya bahagian otak, seterusnya bahagian tulang dan seterusnya di seluruh tubuh, menyebabkan pasien kanser semakin hari semakin kurang air sebab kena curi. Sebab tu orang pasien kanser ni dia punya blood flow, blood circulation dia sangat-sangat tidak lancar. Kerana apa? Telah diganggu oleh sel-sel kanser tersebut. Jadi kita pun call lah bantuan kan. Call bantuan nak buat apa? Kita panggil lah terapi sengat lebah ni. Terapi sengat lebah ni satu macam tentera lah. Tentera datang, dimusnahkan balik. Piping tadi dia potong balik, dibuangkan balik. Jadi tak dapatlah dia sel kanser yang tadi dapat bekalan. Jadi semua bekalan ditutup balik bila tentera lebah ni datang membantu. Sebab tu saya guna terapi sengat lebah, sebab dia boleh potong. Dia boleh immediately dia potong bekalan tu. Jadi itu juga cara orang kata starve the cancer cell. Maknanya kita stopkan bekalan untuk sel kanser tersebut. Akhirnya sel kanser akan mengecut, akan mati dan mengecut dan mengecil. Di situlah bermulanya proses penyembuhan tu, insya-Allah boleh berlaku lah. Jika Allah bagi seseorang pesakit tu panjang, maknanya masa untuk rawatan tu ada kan. Jadi saya nampak untuk proses penyembuhan tu adalah sangat-sangat tinggi lah, insya-Allah. Tapi dia kena buat secara konsisten. Tak boleh buat macam sebulan sekali terapi, tak boleh. Dia kena konsisten. Saya beritahu sebab apa? Sebab kanser ni dia duplicate setiap hari. Setiap hari duplicate. Setiap hari duplicate. So bila setiap hari duplicate, you nak buat sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tak. Dia tak boleh matching dengan keperluan dia. Tak boleh nak lawan dia nanti. Jadi kalau sel kanser ni kita lawan hari-hari, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga settle. Bulan keempat penutup, bulan kelima buat maintenance, settle. Itu saja. So saya rasa saya sudah sampaikan apa yang sepatutnya saya sampaikan hari ini. Saya harap pasien kanser di luar sana cuba fahamkan video ini. Dan benda ni macam saya cakap tadi kan, bagi ruang untuk tuan-tuan cuba 14 hari saja. 14 hari lepas tu tuan-tuan boleh buat keputusan sama ada nak teruskan atau tidak. Tidak mengganggu perubatan yang sedia ada. Perubatan yang sedia ada tu nak diteruskan tu silakan teruskan, tak ada masalah. Kita gabung pun boleh. Dengan perubatan moden pun tak ada masalah. Pada saya tidak ada saya diskriminasi ke atau nak negatifkan sesuatu benda ke, tidak ada. Saya lebih kepada improvise. Improvise maknanya melengkapkan dan menambah baikkan keadaan rawatan yang sedia ada dalam era yang sekarang ni lah. Sampai sini saja. Saya harap kepada mereka yang berminat untuk cuba rawatan kanser especially, boleh kontak saya Dr. Mawi. Nombor saya
019 405,000 ataupun boleh lihat di bahagian tajuk. Saya akan siapkan nombor saya, boleh WhatsApp saya dan dapat consultation dulu. Nanti kita akan pergi in detail lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan semoga Allah beri penyembuhan kepada anda semua, insyaAllah.